Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, hari ini setelah hampir 2 minggu kita tak bersiaran, Alhamdulillah ini hari kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih kepada yang terus menyokong channel ni. Semoga anda semua sihat, dilancarkan segala urusannya, diberi kesihatan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, hari ni kita nak memesin rumput. Sebab kebun pun nampak walaupun kita dah racun, ada jalur-jalur dia, tapi kita nak mesin dia sekeliling pokok. Okey sahabat, tanpa berlengah lagi, kita terus kerja. Terus semangat. Alhamdulillah. Ya sahabat, nampak gayanya buah nangka kita belum masak lagi. Ada satu dah besar Ni bawah ni pun ada, belum masak lagi. InsyaAllah mungkin dalam bulan depan mungkin masak. Okey sahabat, terus doakan semoga ianya dapat kita tuai hasilnya. Okey sahabat, buah nangka madu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah hasil yang kita racun pada 2 minggu yang lepas. Jalur-jalur pokok durian yang kita racun.
Nampaknya ia berhasil. Dan ini adalah tempat yang kita mesin pada hari ini. Alhamdulillah, nampaknya berjaya menampakkan tempat yang kita mesin. Alhamdulillah, hingga ke hujung sana. Tapi ini kita tak mesin sebab ada pucuk ubi dan pokok nenas. Kita biarkan dulu sini. Sebab kalau kita mesin akan membahayakan pada pokok tu. Sebab terdapat kesan tuan tu datang. Ni, 2 pokok pisang kita di belasahnya, dilanyak. Sebab kita dah tak datang 2 minggu ni. Habis yang dilanyak pokok pisang kita. Kita biar dulu semak ni. Okey sahabat. Nampaknya mungkin kita akan berakhir di sini. Tapi sebelum kita balik, kita dah ambil beberapa kuntung bunga kantan. Dan ini juga adalah terung berembang. Selama kita tak dapat terung berembang ni, dia dah berbuah balik. Ni sebahagian dia, sahabat. Terung berembang, alhamdulillah. Semoga anda terus menyokong. Dan sesiapa yang baru jumpa channel ni, tolong like, komen dan share. Okey sahabat, kita bertemu lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dema, jom kita ke kebun. Alhamdulillah.